Sebelum tu saya nak kongsikan juga, beberapa hari lepas saya ada saudara yang baru je di admit ward disebabkan oleh stroke. Yang kelakar dia adalah beberapa bulan sebelum tu, ini makcik saya lah, makcik saya admitted disebabkan kena stroke. Badan dia rasa macam berat sebelah. Standard lah kan kalau stroke ni. Tapi features ataupun symptoms orang-orang yang kena stroke berbeza-beza tau. Dia bergantung kepada kawasan, lokasi. Unitrol A perlu ke kalau dah buat fat fasting? Unitrol ni apa? Sebentar ya. So features ataupun simptom stroke ni berbeza-beza mengikut lokasi dekat mana darah tu block. Unitrol A, Unitrol ke Urolitin? Awak cakap pasal Urolitin A ke? Unitrol benda dah Unitrol ni. Ada benda ni. Unitrol System University ke? Urolitin A tak perlu. Kalau you nak ambil bagus juga. Dia boleh support proses nak menghancurkan mitokondria tu. Okay, kalau ada bajet lebih bolehlah amalkan. Itu suplemen-suplemen tambahan. Kita tahu kan? Saya selalu bagi tahu untuk sihat bukannya kita kena fikir suplemen apa kena tambah. Kena faham konsep tu. Kalau yang selalu join live saya ni dia tahulah. Suplemen ni tak penting. Yang penting kita buang dulu apa yang menyebabkan masalah dalam badan kita. Itu paling penting. So, kalau you tak buang apa-apa yang faktor-faktor, aktor-aktor yang menyebabkan masalah dekat badan, you ambil lah suplemen mahal mana pun tak jadi juga. Okay? So topik hari ni adalah ni, gambar ni. Saya nak kongsikan 17 Deger's heart disease. Boleh nampak gambar ni tengok dulu gambar ni. Gambar ni terbalik Kalau siapa nak screenshot dulu. Okey. Jelas. Dekat sikit. Okey. Korang tengok dulu gambar ni sebelum saya mulakan kelas saya. Ini adalah perkara-perkara yang perlu kita jaga kalau tak nak dapat sakit jantung, tak nak dapat masalah kidney, masalah-masalah kardiovaskular lah basically. Ada 17 perkara. Kita boleh nampak dalam tu ada excess LDL, pisau yang ketiga. Ada low HDL, pisau yang kelima. Ada excess triglyceride, dia berada dekat sebelah sana, pisau yang kedua daripada atas. Bawah tu dia ada excess kolesterol. Dua yang last daripada bawah. You boleh nampak itu adalah faktor-faktor ataupun aktor-aktor yang boleh menyebabkan masalah jantung. Tapi cuba kita fikir balik. Adakah kalau kita tak ada masalah kolesterol, kita tidak berisiko untuk sakit jantung? Tak juga. Dah ready ya? Dah screenshot semua. Jadi kepada orang-orang dekat luar sana yang menghadapi masalah kolesterol tinggi dalam badan, berkemungkinan besar doktor anda akan mengambil keputusan untuk membekalkan doktor, okey tak? DHA 600, EPA 640. Masya-Allah tinggi. Bagus puan. Amalkan EPA 650 tu. Kalau satu kapsul 650, you makan 2 kapsul sehari, cantik dah. Waalaikumsalam Sushi
Mikri 123. Apa khabar Sushi? Okay. Lepas tu masa saya fat fasting first day petang tu, saya rasa macam gastrik normal ke? Itu bermaksud anda mempunyai masalah kesihatan usus. So untuk orang-orang yang ada masalah gastrik, yang baru je start nak buat fat fasting ni, tapi you tak pernah tahu pun keadaan badan anda macam mana, itulah antara cabaran yang you akan hadapi lah. Itu bermaksud puan ada masalah kesihatan usus tak cantik, you kena betulkan dulu dekat masalah usus tu. Macam mana? Saya boleh sarankan you amalkan ni, minyak sapi, ghee. Minyak ghee ni dia ada short chain fatty acid. Dia boleh membantu juga untuk mengurangkan rasa sakit tu. Sihat Alhamdulillah. Hari tu saya cek 4.9. Lepas makan pagi tu saya brisk walk 7 km. Apa yang 4.9? Kolesterol ke? Kata untuk orang-orang yang mempunyai masalah kolesterol, doktor dah pun buat keputusan untuk bagi ubat kolesterol dekat anda. Follow up lepas 3 bulan, cek bacaan kolesterol normal, anda pun lega. Tetapi kena ingat, bacaan kolesterol yang normal tak semestinya anda dijanjikan takkan dapat heart attack. Sebab apa? Sebab saya ulang lagi sekali, punca masalah saluran darah problem bukan disebabkan oleh kolesterol semata-mata. Dan kolesterol tu pun kalau kita tengok, bukannya disebabkan oleh kolesterol. Kolesterol dalam badan kita ni haywire, bukan disebabkan oleh kolesterol, tapi disebabkan oleh keradangan dalam badan. Mungkin anda tak pernah dengar sebelum-sebelum ni, kepada yang dah selalu join live saya ni, cerita makcik tadi. Okey, nanti saya sambung. Gula level 4.9. Okey je, tak ada masalah. Saya buat fat fasting, gula saya 2.2, santai. Tak ada pitam-pitam apa, tak ada. Lepas 2 hari buat flushing, saya cerit apa semua tu dah makan macam biasa. Saya berak, nampak macam ada jelly macam tisu. Buat fat fasting ni memang itulah. Dia akan bersihkan kita punya usus, bersihkan liver. Dia akan keluarkan gallbladder tu kan, dalam tu dia ada bile. Dia akan flush semuanya. Bersihkan toksin-toksin yang berkumpul dalam badan. Itulah kebaikan fat fasting tu. Macam mana nak up HDL? Dah amal omega 3, minyak zaitun, rasa macam lambat nak naik. Dia kena, nanti saya akan ceritalah Puan Noriza. HDL, LDL ni adalah sebahagian daripada metabolic syndrome. Kalau you ada masalah metabolic syndrome kan, HDL you akan rendah, LDL akan tinggi. Sebab pemprosesan tenaga dalam badan ni tak berjalan dengan baik. Okey, kalau cerita, saya kembali kepada cerita makcik saya yang baru sahaja kena stroke. Kepada anda yang tak pernah join live Dr. John sebelum ni, it's okay. Boleh dengar, kena follow Dr. John, sebab saya selalu buat live ni. Okey lah, you kena faham tujuan saya buat TikTok ni, buat social media dekat TikTok ni, bukan untuk meraih apa orang cakap, duit tambahan, bukan. Tujuan asal saya buat TikTok ni, sebelum ni saya kerja dekat tempat yang memerlukan kos yang tinggi untuk sihat tau. So apa yang saya fikir, ramai orang datang jumpa saya untuk bantu kesihatan dia, tetapi the moment dia jejakkan kaki dekat kaunter tu, dia tak dapat nak improvekan kesihatan sebab bil tu tinggi. So apa yang saya fikir pada waktu tersebut adalah, macam mana saya nak bantu golongan-golongan dekat luar sana yang tak ada kemampuan untuk sihat ni. Adakah sihat ni untuk orang yang berduit sahaja? Faham That's why topik hari ni adalah 17 Daggers Heart Disease, Arterial Disease. Ni gambar dia yang baru masuk. Saya bagi tahu tadi, saya akan discuss tentang 17 faktor-faktor yang menyebabkan masalah jantung. Okey?
So, yang baru masuk, yang baru je kenal saya, tolonglah follow saya, selalu dengar saya punya live, sebab saya akan discuss topik yang berbeza-beza. Sebab banyak benda nak kena discuss sebenarnya. Dan topik yang saya bincangkan, dia tak seperti doktor biasa. Minta maaf lah. Minta maaf bahasa saya. Dia bukannya topik yang sakit doktor, ubat apa yang sesuai doktor. Tapi saya tahu ramai orang kat luar tu dia memilih jalan tersebut. Dia memilih jalan ubat. Tapi kalau anda antara yang memilih jalan ubat, live ni bukan untuk anda lah. Tapi jika anda memilih jalan selain jalan ubat, inilah tempat yang anda kena lepak. Okey? So, kembali kepada cerita makcik saya, itu adalah situasi dekat Malaysia ni tau. Di mana beberapa bulan sebelum ni, makcik saya tu dia kena stroke baru beberapa hari ni tau. Rasa berat pergi hospital, buat CT scan, warded. Beberapa bulan sebelum tu, pakcik saya, maksudnya laki dia sakit juga. Stroke juga. Okey, maksudnya mula-mula laki dia yang sakit stroke, lepas tu bini dia pula stroke. Apa maksud dia dekat sini? Apa yang anda boleh simpulkan dekat sini? Cuba kita discuss sama-sama. Kenapa mula-mula husband dia, lepas tu wife dia pula sakit? Stres? Mungkin umur 37 kalau doktor bekerja, lepas makan rasa mengantuk sangat-sangat, apa first step perlu buat doktor? Soalan yang baik. Pemakanan, gaya hidup yang sama. Yes. Exactly. Maksudnya kalau kita fikir kan, kita bayangkan kalau dalam satu rumah tu ada seorang kena histeria, kena rasuk, kita tak fikir masalah tu dalam rumah tu. Mungkin dia punya mental health dia tak kuat, iman tak kuat. Tu yang dia kena rasuk. Tapi kalau dah dua orang kena rasuk dalam rumah tu, kita akan straight fikir, oh rumah tu berhantu. Betul tak? Waalaikumsalam, baru join, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya, hari ni tak ada open house ke? So kalau kita fikir dua orang kena rasuk, kita straight akan cakap, oh rumah dia berhantu. Tapi kalau sakit, seorang kena stroke, tiba-tiba husband and wife pula kena stroke, pernah tak kita fikir, lifestyle diorang ni, keluarga diorang ni, mesti ada something wrong. Betul tak? Semalam dah makan banyak, tak apa. Hari ni kita bertaubat balik. Tak ada masalah. Kalau dah buat dosa, kita boleh bertaubat kan? Samalah juga dengan lifestyle. Makan tak sihat, kita boleh bersihkan balik. Okay? Tapi kena ada syarat dia lah. Kena onkan AMPK ni. Kena belajar juga topik AMPK, Activated Protein Kinase. Apa itu Activated Protein Kinase? Kalau nak tahu, saya akan discuss juga. Tapi topik hari ini adalah 17 punca masalah arteri. Okay? So, apa yang saya boleh simpulkan adalah, apabila seseorang tu dia mempunyai masalah stroke, masalah sakit jantung, masalah chronic kidney disease, tolonglah tengok balik dekat lifestyle. You bayangkan pakcik saya tu, dia dah pernah kena stroke. Dia dah balik, dah start makan ubat. Tapi adakah cukup dekat situ tanggungjawab hospital kepada rakyat Malaysia? Saya tak rasa cukup lah. Something need to be done lah dalam sistem kita. Setuju ataupun tak? Setakat you bagi ubat dekat bapak dia je lah yang boleh survive. What about the family members? Other family members? Satu hari nanti, adakah hospital menunggu untuk other family members datang? Ni rasa emosi sikit ni. Bila dia kena dekat family sendiri kan. Tapi itulah yang hospital buat. Diorang seolah-olah menunggu ada family members pula datang, dah siap-siap nak bagi ubat apa. Pernah tak diorang fikir, oh dekat rumah you, lifestyle you macam mana, keluarga you makan macam mana, tidur macam mana, stres macam mana.
Tak pernah, babe. Diorang tak pernah. Apa yang diorang, kita tahulah hospital busy, terlalu ramai patient. Itulah maksudnya. You have to fix the system. System you ada something is wrong. That's why pesakit makin ramai. Lepas tu pesakit ramai, you blame pesakit tak sihat apa. Tak, sistem you yang tak betul. Kalau social responsibility, oh itu dia punya term. Kalau anda perasan lah, saya punya sebutan dah betul tau. Saya dah tak pelat dah. Sebab besi dekat lelangit, saya pelik lah. Apa dentist ni. Dia kena pasang besi dekat lelangit tu. Sekarang ni besi dah tak ada, babe. Dah tak pelat dah saya. Boleh bercakap dengan baik. InsyaAllah. Okay. So, kembali kepada emosi tadi. Sistem korang kena betulkan lah. Kalau korang betulkan sistem approach korang terhadap penyakit ni, pesakit takkan ramai lah. Betul tak? Kalau korang betulkan sistem dalam Malaysia, korang tak bagi subsidi dekat gula, korang letak tax yang tinggi dekat makanan-makanan proses, bro, Malaysia akan jadi sebuah negara yang hebat, bro. Masalah-masalah mental illness akan berkurang. Ramai generasi-generasi muda kita yang berhadapan dengan masalah anxiety pun benda. Betul tak? Okay? Come on lah. Kalau ada politician dalam ni, which is tak ada lah, saya tahu. Siapa? Mana politician ambil berat pasal kesihatan ni kan? Taufik, betulkah harga-harga ubat akan naik? Saya dengar macam tu jugalah, saya tak pasti lah. Gen Z sangat mental health, exposure towards gadget, itu semua penting. Tapi mana je diorang nak fikir pasal benda tu semua, betul tak? Diorang fikir pasal ubat je. Minta maaf lah kalau saya ni sounds macam bias ke, macam nak menjatuhkan sistem ke, nak melawan sistem ke. Sukatilah korang nak labelkan apa, tapi itulah hakikat dia. Orang-orang yang berfikir dengan cara berbeza akan terimalah opinion. This is my opinion, tak semestinya betul. Okay? Itulah tujuan anda semua. The moment you dengar opinion apa orang dapat, pendapat orang, you kena terima itu sebagai pendapat. Betul ataupun salah, depends dekat you. Kita semua manusia ada akal fikiran, kita boleh bezakan antara baik ataupun buruk. Kat situ. Okay, tips untuk jaga kesihatan ni, penting juga untuk ditekankan. Nombor satu, kalau you nak sihat, bukannya you kena fikir apa kena makan. Ubat bukan penyelesaian masalah. You makan ubat, you still akan berada dalam masalah yang sama. Tapi tak nampak ketara. Contoh dia kan, you makan ubat, you tutup satu lubang. Tapi lambat laun lubang lain akan bocor balik. So you tutup lagi lubang tu. Tutup lubang. Sampai bila nak tutup lubang? Sampai Abang Jamil mam lah. Okay? That's why you kena cari apa punca kepada masalah kesihatan ni. Yang mana saya nak tekankan sekarang sangat adalah radang. Term inflammation tu, you kena faham betul-betul. Radang ni yang buatkan kita tak sihat. Radang adalah punca kepada segala masalah kesihatan. Sel-sel dalam badan kita ni, dia perlukan benda-benda yang fitrah. Apa maksud fitrah? Kalau cakap pasal orang stres, pakai tattoo, pandai pula sembang pasal kembali kepada fitrah manusia. Kembali kepada agama. Tapi kalau cakap pasal kesihatan, tak erti pula nak balik kepada fitrah. Boleh? So, kena cakap pasal sel. Kalau nak badan sihat, kita kena tengok dalam level sel. Cellular. Cell health. Kesihatan sel kita. Nak make sure sel kita sihat, kita kena bagi benda yang betul. Keperluan asas dia. Kalau, louder doktor. Yeah. Kalau kita nak sihat, budaya Malaysia makan, tengok lepas 20 tahun nanti macam mana. Itulah, kalau you muda, insya-Allah you makan tak puasa pun tak ada masalah. Tapi you hidup tak lama lah. Kalau you hidup lama sebabkan oleh ubat. Tapi quality of life you tak bagus lah. Memang you hidup lama, ubat buatkan life
umur panjang. Tapi you punya quality of life tak sehebat dulu lah. Kalau dulu you boleh siku tu sampai dekat lutut. Kalau main corner, boleh main corner lagi. Sekarang ni kau dah tua, kau punya motor pun dah tersadai, dah tak boleh nak layan corner dah. Okay? Tengok dekat sel kita, apakah benda-benda yang fitrah yang sepatutnya kita bagi dekat sel kita. Masalahnya korang tak bagi. Kau bayangkan sel kita ni, kalau kita sihat, itu bermaksud sel kita sihat. Kalau sel kita tak sihat, itulah yang menyebabkan masalah-masalah chronic disease. You bayangkan, sel, semua orang dicipta sihat lah. Sel semua orang diciptakan, kita ni diciptakan sihat. Unless you ada masalah genetik. Tapi you kena ingat, masalah genetik ni pun bukannya sebab ramai orang salahkan genetik. Masalah kronik genetik. Mak ada kencing manis darah tinggi, genetik. Tak. At the end of the day, kalau budak-budak yang lahir terus ada penyakit, itu bermaksud kerosakan tu berlaku dekat mak bapak dia. Pinjam 100, boleh. Datang. Bagi QR Din. Colombia. Din mana ni? Ya Allah. Kat rumah saya ada seorang uncle ni umur 80. Jogging, pergi gym pukul 4 pagi. Steady. Sushi Miki. Kirim salam kat dia. Steady lah. Minta nasihat dia. You as you eat. You are what your meat eat. Itu lebih penting. You are what you eat tu betul. Tapi you are what your meat eat. Kepada yang baru join, hari saya nak bincang topik 17 faktor yang menyebabkan sakit jantung tau. Tapi saya tengah dalam fasa berceramah dulu. Nak sekolahkan dulu. Korang punya pemikiran rohani korang. Saya nak ceramah kejap. Dengar dulu ceramah sebelum kita go into 17 punca ni. Ceramah ni pun penting juga. Bukannya penting juga. Dia adalah benda yang sangat-sangat penting. Sebab kalau korang tak dengar ceramah saya ni, korang akan tengok dekat pisau satu-satu. Waalaikumsalam. Kat satu-satu pisau tu, kolesterol tinggi, makan ubat kolesterol. EPA rendah, makan minyak ikan. Sampai bila? Kadang-kadang kita kena tanya, betul ke badan kita ni tak cukup EPA? DHA? Betul ke badan kita ni tak cukup magnesium? Anda semua yang duk amal magnesium bisglycinate, magnesium taurate, magnesium citrate dekat luar tu, saya nak tanya, betul ke sebenarnya korang ni suka dengan asrama Rauh banyak? Betul ke sebenarnya badan anda tak cukup mineral, tak cukup nutrients? Ataupun nutrien yang sepatutnya pergi ke tempat yang betul, dia pergi kat tempat lain yang lebih penting. Itu persoalan dia. Betul ke anda tak cukup magnesium? Ataupun magnesium cukup, cumanya dia terpaksa pergi kat tempat lain sebab dia kena buat benda lain. Hakikatnya dekat luar tu adalah bukannya kita tak cukup nutrien. Kita ni semua dah terlebih nutrien. Terlebih-lebih nutrien. Bukannya tak cukup nutrien. So kalau anda yang suka sangat amalkan suplemen, boleh, it's not a problem. Tapi sampai bila? Sampai bila? Jangan sampai saya start nyanyi lagu Sampai Bila Misha Umar. Makan apa saja, yang penting balance out. Tak juga. Nyanyi sikit janganlah. Saya suara tak sedap. Sebab tu saya tak jadi penyanyi lah. Sebab tu konten-konten saya tak ada saya menyanyi pun. Okay. Nyanyi please. Lagu. Agak-agak lah dengan saya menyanyi. Ingat free ke? Minum apa tu? Green tea.